A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkongsian seterusnya bagaimana untuk kita print ERPH pada hari Isnin sehinggalah hari Jumaat. Okay, untuk makluman, ERPH ini tidak boleh dicetak melangkaui sheet ini. Contoh kalau hari Isnin sahaja. Okay, boleh klik file untuk hari Isnin, file, print di bawah sekali, ataupun boleh klik Ctrl P, print. Okey, boleh print current sheet. Dan size, boleh pilih A4, page orientation, portrait. Okey, ambil portrait, dia akan jimat sikit penggunaan page. Kemudian kita boleh terus klik snack. Kita boleh print ataupun boleh save PDF. Kita terus print ataupun save PDF. Kita cuba save PDF, save. Okey, ni paparan yang kita download melalui PDF, menggunakan PDF. Jadi kalau kita tengok ada maklumat data yang tidak ditemui kerana kita tak sorokkan kelas keempat dan kelas yang kelima. Ini bagi yang nak print ERPH direct melalui Google Sheet ERPH Yunar ini. Jadi admin mengharapkan sekolah tuan-tuan dah mula menggunakan penghantaran ERPH melalui Google Classroom ataupun secara online bagi memudahkan dan menjimatkan penggunaan kertas di sekolah masing-masing. Jadi namun ada yang masih lagi menggunakan ERPH secara print. Jadi beginilah caranya, Isnin dan Selasa, file, print untuk hari Selasa dan juga hari yang seterusnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.